Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda yang sedang menonton video di channel PI Tutorial. Okey, untuk video kali ini saya akan terangkan berkaitan dengan fungsi JomPay dalam MyBSN. Untuk maklumat anda semua, JomPay ni merupakan satu inisiatif nasional yang disokong oleh bank-bank di negara Malaysia bagi menyediakan satu kaedah pembayaran melalui online. Dan dengan adanya JomPay ni, anda boleh menikmati kemudahan pembayaran bil dengan hanya menggunakan dana daripada akaun simpanan ataupun akaun semasa dan juga melalui akaun kad kredit anda. Dengan menggunakan fungsi JomPay, transaksi ataupun pembayaran bil anda lebih cepat, selamat dan yang paling penting ianya sangat mudah. Anda hanya perlu membuat pembayaran bil semudah 123 sahaja. Dan untuk anda membuat pembayaran bil melalui JomPay MyBSN, langkah yang pertama, anda perlu cari logo JomPay dekat bil utility anda. Dan dekat bil anda ni, anda perlu dapatkan bila kod. Ini adalah contoh bila kod untuk TMB dan manakala ini pula adalah contoh bila kod untuk Astro. So, anda perlu dapatkan bila kod ni, okey? Alright, untuk langkah yang kedua, anda perlu log masuk akaun MyBSN anda. Seterusnya, lepas anda dah log masuk, anda perlu ke bahagian payment. Kemudian, anda perlu klik dekat bahagian JomPay. Okey, untuk langkah yang ketiga, anda perlu masukkan semua butiran pembayaran. Kemudian, anda perlu mengesahkan pembayaran tersebut. Okey, dekat bahagian sini, anda perlu klik pada nombor akaun BSN anda. Kemudian, untuk bahagian sini pula, anda perlu klik pada bahagian New Biller. Seterusnya, anda perlu masukkan bila kod bil anda. Okey, bila kod ni adalah kod yang saya tunjukkan tadi. So, anda perlu masukkan sahaja kod yang dipaparkan pada bil anda. Kemudian, untuk bahagian rujukan 1, anda perlu masukkan nombor akaun bil anda. Untuk rujukan kedua pula, anda boleh masukkan nombor kad pengenalan anda ataupun nama penuh anda ataupun nombor telefon anda. Okey, macam saya akan masukkan nama penuh saya dekat sini. Seterusnya, anda perlu masukkan jumlah yang anda nak membuat pembayaran. Lepas tu, anda perlu klik pada kotak declaration. Kemudian, anda klik submit. Seterusnya, dekat bahagian payment confirmation, anda perlu klik pada bahagian request TAC bagi membuat pengesahan pembayaran. Dan anda perlu masukkan nombor TAC yang anda terima melalui SMS anda. Okey, anda perlu masukkan nombor tersebut dekat bahagian sini. Last sekali, anda perlu klik dekat bahagian submit. So, transaksi anda iaitu pembayaran melalui JomPay BSN dah pun berjaya. Okey, bagi anda yang ingin mendapatkan resip transaksi, anda boleh je klik dekat bahagian sini dan anda bolehlah download ataupun print resip transaksi ini. Okey? Jadi, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa tekan ikon subscribe dan tekan ikon loceng bagi mengaktifkan notification. So, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.